Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alunan muzik menyentuh jiwa, cantik hiasan menjadi tatapan. Tirai majlis dibuka semula, persembahan tarian kami tampilkan. Dengan ini terimalah persembahan tarian irama Padang Pasir gabungan murid tahun 3 dan 5. Dipersilakan. Berapa tahun berapa lu? Ini aku jalan kita jam dulu. Iya, tahu kok baru jemput. Masya Allah. Yang penting lah. Ini kompok kayak ini tak. Nih, habis aku ini sebar. Apa kau mau ada itu?
Berikan tepukan sekali lagi persembahan yang begitu menarik di bawah pilihan Cikgu Siti Nurul Akmal binti Sulaiman. Tengok tu prop di bawah tu menikmati buah anggur di padang pasir, betul-betul dalam karakter. Kita semua campur mata je tengok dia ni, dia campur selera dekat bawah tu. Hadirin hadirat sekalian, majlis penyampaian anugerah dimulakan dengan anugerah kecemerlangan akademik. Majlis menjemput yang dihormati Puan Nurhayati binti Alias, Guru Penolong Kanan HEM, dengan diiringi oleh Encik Azwaizah bin Salmakut, Guru Penolong Kanan Curriculum, untuk naik ke pentas bagi menyempurnakan majlis penyampaian anugerah. Dipersilakan. Penyampaian anugerah kecemerlangan akademik bagi kedudukan dan mata pelajaran terbaik tahap 1 dimulakan dengan kelas 1 Integriti. Tempat pertama, Nurha Jana binti Muhammad Amirul. Anak kamera. Mana saya? Anak kamera depan ada. Saya saja. Tempat kedua, Yusuf Arfan bin Hassan. Tempat ketiga, Hanis Khalisha binti Syahril Effendi. Tempat pertama bagi kelas 1 inovasi, dipersilakan Umarul Haq bin Azwan. Tempat kedua, Muhammad Safwan bin Muhammad Saifullah. Tempat ketiga, Nur Astiara Medina binti Razif. Anugerah kedudukan dan mata pelajaran terbaik bagi tahun 1 Inspirasi. Tempat pertama dipersilakan Muhammad Hiyan Hijazi bin Muhammad Hafizuddin. Beliau merupakan penerima mata pelajaran terbaik Sains dan Pendidikan Islam. Tempat kedua dipersilakan Afan Hadi bin Muhammad Azri. Beliau juga merupakan penerima mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Matematik dan Pendidikan Seni Visual. Kita tengok gaya dia je. Tempat ketiga dipersilakan Ainur Sumaya binti Muhammad Aidil. Beliau merupakan penerima anugerah mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani Kesihatan. Kalau tak ada nanti tak.
mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris dipersilakan Nur Adawiyah binti Airin. Dipersilakan Siti Hawa binti Harun bagi mata pelajaran terbaik Bahasa Arab. Mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual dipersilakan Wan Nur Adriana Damia binti Wan Muhammad Sazali. Dipersilakan penerima anugerah kedudukan dan mata pelajaran terbaik bagi tahun kelas 2 Inovasi. Tempat pertama dipersilakan Aisyah Sofia binti Abdul Rahim. Beliau merupakan penerima anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Di tempat kedua dipersilakan Nur Quratul Raisya binti Muhammad Ali Fadli. Tempat ketiga dipersilakan Muhammad Al-Faris bin Hasro. Beliau merupakan penerima anugerah mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu. Dipersilakan Nur Zahra Khalisyah binti Abdullah, merupakan tempat pertama kedudukan di dalam kelas dari kelas 2 Integriti. Tempat kedua dipersilakan Ahmad Airin bin Ahmad Adli. Di tempat ketiga dipersilakan Muhammad Khairi Imhan bin Muhammad Khairul Azhar. Anugerah mata pelajaran terbaik bagi tahun 2 dipersilakan Muhammad Zafril bin Suhaizam dari kelas 2 Inovasi bagi mata pelajaran Pendidikan Islam. Mata pelajaran terbaik Bahasa Arab dipersilakan Aisyah Alifa binti Doni dari kelas 2 Inovasi. Penerima anugerah mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual dipersilakan Nur Aisyah binti Ahmad Fatih dari kelas 2 Integriti. Dipersilakan Nurul Amira Safia binti Muhammad Nur Hazmin dari kelas 2 Inovasi bagi anugerah mata pelajaran terbaik Pendidikan Muzik. Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani Kesihatan dipersilakan Nur Safia binti Ramli dari kelas 2 Inovasi. Anugerah kedudukan dan mata pelajaran terbaik bagi tahun 3 dimulakan dengan penerima dari kelas 3 Integriti. Tempat pertama dipersilakan Nurhana Humaira binti Aswan. Beliau merupakan penerima mata pelajaran terbaik Bahasa Inggeris, Matematik dan Bahasa Arab.
Tempat kedua dipersilakan Siti Nur Alisha binti Muhammad Tarmizi. Tempat ketiga dipersilakan Ahmad Adam Yusof bin Ahmad Faizal. Beliau merupakan penerima mata pelajaran terbaik Sains. Diteruskan dengan 3 inovasi. Dipersilakan Nur Alisa Rania binti Muhammad Amirul di tempat pertama. Tempat kedua dipersilakan Muhammad Rashad Ilza bin Irwan. Dan tempat ketiga dipersilakan Muhammad Anam Amsyar bin Abdullah. Anugerah mata pelajaran terbaik dipersilakan penerima Muhammad Faiz Rizki bin Riza Putra bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Penerima mata pelajaran terbaik pendidikan muzik kesenian dipersilakan Aminah Humaira binti Muhammad Suhaidi. Seterusnya, mata pelajaran terbaik pendidikan Islam dipersilakan penerima Inarat Aisyah binti Budi Karmawan. Dipersilakan penerima mata pelajaran terbaik pendidikan seni visual Nini Kaisara binti Muhammad Fazli. Seterusnya, penerima anugerah mata pelajaran terbaik pendidikan jasmani kesihatan dipersilakan Tuan Haifa Felicia binti Tuan Muhammad Fakhur Razi. Baiklah, kita teruskan dengan kedudukan dan mata pelajaran terbaik tahap 2. Kita mulakan dengan kelas 4 integriti. Tempat pertama dijemput adik Wais Al-Karmi bin Muhammad Hafiz. Tempat kedua adik Muhammad Adli Ryan bin Muhammad Sufyan. Tempat ketiga adik Nur Kaisara Sofia binti Muhammad Faizal merupakan penerima anugerah mata pelajaran terbaik pendidikan muzik, pendidikan jasmani dan kesihatan dan pendidikan Islam. Seterusnya dari kelas 4 inovasi, tempat pertama dijemput adik Muhammad Hafiz bin Abdul Hakim. Beliau merupakan penerima mata pelajaran terbaik bahasa Inggeris, sains dan reka bentuk dan teknologi. Tempat kedua adik Muhammad Anas Syahmi bin Madrizam dan merupakan penerima mata pelajaran terbaik sejarah. Kita maklumkan sahaja tempat ketiga adik Muhammad Afiq Darwish bin Muhammad Hussein. Pelajar tidak ada
pada hari ini kerana masalah keluarga. Baik, kita teruskan dengan penerima mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu. Dijemput Adik Ahmad Akif bin Muhammad Asri Termizi dari kelas 4 Inovasi. Seterusnya penerima mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual Adik Muhammad Farid Irman bin Muhammad Ridwan. Dan seterusnya mata pelajaran matematik dijemput Adik Abdul Emir Rizki bin Abdul Rahman dari kelas 4 Inovasi. Seterusnya kedudukan dalam kelas dan mata pelajaran terbaik tahun 5. Kita mulakan dengan kelas 5 Integriti. Tempat pertama dijemput Adik Amanda Zara Sofia binti Muhammad Asli. Juga penerima mata pelajaran terbaik Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Tempat kedua Adik Aisha Halisa binti Muhammad Suhaidi. Dan tempat ketiga dijemput Adik Muhammad Iskandar Syah bin Adlan dan merupakan penerima mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi. Baiklah, kita teruskan dengan kelas 5 Inovasi. Tempat pertama dijemput Adik Nortisha Jasmine bin Muhammad Zuhari. Tempat kedua Adik Nur Nazatul bin Nur Azizul. Dan tempat ketiga Adik Nur Izafiyah binti Muhammad Nur Azam. Kita teruskan dengan kedudukan dan mata pelajaran terbaik tahun 5. Dari kelas 5 Inspirasi. Tempat pertama Adik Aiman Zafran bin Azmir Raib. Juga penerima mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah. Tempat kedua Adik Nur Wardina Syahda binti Muzaffar. Juga penerima mata pelajaran terbaik Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Islam. Seterusnya tempat ketiga Adik Muhammad Dennis Syahir bin Nur Azwan. Bagi mata pelajaran terbaik tahun 5, bagi mata pelajaran sains dijemput Adik Nurul Jannah binti Halid. Mata pelajaran Bahasa Arab Adik Muhammad Firdaus bin Zahari. Mata pelajaran Pendidikan Muzik dijemput Adik Irna Raisha binti Abdul Rahman. Diteruskan dengan kedudukan dan mata pelajaran terbaik tahun 6 dari kelas 6 Integriti. Tempat pertama dijemput Adik Muhammad Ryan Darwish bin Muhammad Ikur. Juga merupakan penerima mata pelajaran terbaik Matematik, Pendidikan
dalam bahasa Arab dan juga reka bentuk dan teknologi. Tempat kedua, adik Nordia Kasrina binti Hazrul, juga penerima mata pelajaran terbaik sejarah. Seterusnya dijemput tempat ketiga, adik Nur Solehah binti Kurmil, juga merupakan penerima mata pelajaran terbaik pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita teruskan dengan kelas 6 inovasi. Penerima tempat pertama dijemput adik Muhammad Rashid Rafael bin Muhammad Faizal. Tempat kedua, adik Muhammad Iman Haikal bin Muhammad Yazid. Dan tempat ketiga dijemput adik Muhammad Afiq bin Yunus Ambon. Kita teruskan dengan kelas 6 inspirasi. Tempat pertama, adik Muhammad Ghazi Mukri bin Fadrul Shah. Tempat kedua, adik putra Muhammad Arif bin Razali. Dan tempat ketiga, adik Wahyudin Muslim bin Samuji. Kita teruskan dengan penerima mata pelajaran terbaik Bahasa Melayu dijemput adik Nordia Rania binti Rashdan. Bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris, adik Sumayyah binti Muhammad Hafiz. Mata pelajaran sains dan pendidikan seni visual dijemput adik Ahmad Abid Hamzah bin Ahmad Raimuji. Dan mata pelajaran pendidikan muzik dijemput Tuan Hadis Fayyad bin Tuan Muhammad Fakhrul Razi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Hayati kerana telah sudi menyampaikan anugerah sebentar tadi. Dari kota setia ke Kuala Perlis, singgah bersantai di tepi jeti. Persembahan menyusul memeriahkan majlis. Moga hadirin terhibur di hati. Majlis berehat seketika bagi menikmati persembahan human grafik. Dipersilakan.
Begitulah tadi persembahan dari anak-anak dengan persembahan gambar grafik di bawah bimbingan Cikgu Nur Syafidah binti Bauddin. Terima kasih diucapkan. Majlis penyampaian anugerah diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah kehadiran penuh dan anugerah tokoh. Bagi menyempurnakan acara dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Farah Waidah binti Abdul Wahab naik yang dipertua PIPG SK Lingkungan dengan diiringi oleh Encik Makmur bin Mariadi, guru penolong SK Lingkungan, bagi menyampaikan anugerah kecemerlangan kepada penerima. Dipersilakan. Kita mulakan dengan anugerah kehadiran penuh dari tahun 1 Integriti dijemput adik Muhammad Firas Darwish bin Muhammad Ainul Firdaus. Seterusnya adik Muhammad Nur Zahir bin Suhaizah dari kelas 2 Inovasi.
Seterusnya Adik Muhammad Khairi Imhal bin Muhammad Khairul Azhar dari kelas 2 Integriti. Seterusnya Adik Nur Aina Sofia binti Muhammad Faizal dari kelas 2 Integriti. Seterusnya Adik Inara Aisyah binti Budi Karmawan dari kelas 3 Integriti. Seterusnya Adik Nur Kaisara Sofia binti Muhammad Faizal dari kelas 4 Integriti. Seterusnya Adik Ahmad Haji bin Kabir Khan dari kelas 5 Inovasi. Seterusnya Adik Wan Nurul Aina Bilah binti Wan Muhammad Zazali dari kelas 5 Integriti. Seterusnya Adik Muhammad Fizaus bin Zahari dari kelas 5 Inspirasi. Adik Muhammad Adam Khalid bin Abdul Malik dari kelas 6 Inovasi. Seterusnya Adik Ahmad Fakarudin bin Hasan dari kelas 6 Integriti. Dan Adik Syifa binti Muhammad Asri Termili dari kelas 6 Integriti. Baiklah, kita akan teruskan dengan anugerah tokoh. Kita mulakan dengan anugerah tokoh nilai perempuan. Tamaan saya ke depan. Baik, kita mulakan dengan anugerah tokoh nilai perempuan. Saya akan bacakan dulu data penerima anugerah. Nampak? Baik, tokoh ini telah dilahirkan pada 24 Disember 2013 di Hospital Besar Melaka. Beliau merupakan anak pertama daripada 5 orang adik-beradik. Bapanya bekerja sebagai pengurus operasi manakala ibunya seorang suri rumah. Hobinya adalah membaca manakala cita-citanya adalah menjadi seorang juruterbang. Dari segi akademik, beliau telah mendapat mata pelajaran terbaik bagi subjek bahasa Inggeris. Tokoh ini juga mengalas jawatan sebagai pendorong pembimbing rakan sebaya, setiausaha Kelab Kaunseling dan Kerjaya, AJK Olahraga dan AJK Bulan Sabit Merah Malaysia. Murid ini telah menyertai kursus pembimbing rakan sebaya dan telah mendapat sijil PRS tahap bongsu. Beliau telah mendapat anugerah tokoh pemimpin proaktif bagi pemimpin rakan sebaya pada majlis pengawas baru-baru ini. Beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan agensi luar seperti kursus kepimpinan pemimpin muda 2025, pertandingan catur peringkat sekolah, perkhidmatan peringkat sekolah, gotong royong madani, program khatam Al-Quran dan program Nida Sihat Hentikan Stigma.
Hobinya yang gemar membaca dan telah membolehkan beliau mencatat bacaan nilam di peringkat sekolah iaitu dengan memperolehi 3 bintang. Dengan itu, anugerah tokoh nilam perempuan pada tahun ini dinobatkan kepada adik Sumayah binti Muhammad Hafiz. Dipersilakan ibu bapa hadir sekali untuk atas pentas bagi mengiringi anak bagi menerima anugerah tokoh. Dipersilakan. Tak ada riwayat. Pandang saya. Satu, dua. Mak dia tak sana. Okey. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah tokoh nilam perempuan. Seterusnya, beliau telah dilahirkan pada 13 November tahun 2013 di Hospital Besar Melaka. Merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik. Bapanya bekerja sebagai kontraktor pembinaan, manakala ibunya seorang suri rumah. Hobinya adalah membaca, manakala cita-citanya adalah menjadi seorang jurutera. Dari segi akademik, beliau sering menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam pelajaran. Beliau juga telah mendapat tempat pertama dalam kedudukan kelas 6 integriti dan mata pelajaran terbaik bagi subjek matematik, pendidikan Islam, bahasa Arab serta reka bentuk dan teknologi. Murid ini juga telah mendapat semua A dalam ujian akhir sesi akademik bagi tahun 2025. Tokoh ini juga memperoleh jawatan Naib Setiausaha Pengawas Sekolah dan Naib Setiausaha Kelab Pencegahan Jenayah. Dari segi penglibatan kurikulum, tokoh ini telah mendapat naib johan pertandingan agromadani yang membina reka bentuk sistem tanaman di Carnival Tibet peringkat negeri Melaka. Dia juga telah menyertai pertandingan hafazan peringkat sekolah dan daerah. Selain itu, beliau juga menyertai pertandingan bowling peringkat negeri. Beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan agensi luar seperti kursus kepimpinan pemimpin muda bagi tahun 2025, pertandingan catur peringkat sekolah, perkhemahan peringkat sekolah, gotong royong madani, program khatam Al-Quran dan program minda sihat pendidikan stigma. Hobi yang gemar membaca telah membolehkan beliau mencatat bacaan nilam tertinggi di peringkat sekolah, iaitu dengan memperolehi 4 bintang. Dengan ini, anugerah tokoh nilam lelaki dinobatkan kepada anak Encik Muhammad Syukur bin Bahudi dan Puan Rosna binti Jabbar, iaitu Muhammad Ryan Dawi bin Muhammad Syukur. Majlis dan bersaudara menjemput kedua ibu bapa, ayah dan bonda untuk turut naik ke atas pentas bersama-sama meraihkan kejayaan. Berikan tepukan buat penerima anugerah tokoh nilam lelaki bagi tahun 2025. Tahniah diucapkan. Kita teruskan dengan tokoh kurikulum perempuan. Anak kepada Encik Zairul Nizam bin Ghazali dan Wan Haida Farhana binti Muhammad Isa ini dilahirkan pada 8 Jun 2013 di Hospital Besar Melaka. Beliau
hobinya seorang suri rumah. Hobinya adalah memasak, manakala cita-citanya adalah menjadi seorang doktor. Murid ini mengganas jawatan sebagai bendahari Bulan Sabit Merah Malaysia. Dalam bidang kurikulum, murid ini telah mewakili sekolah dalam pertandingan bola baling peringkat daerah. Beliau juga menyertai pertandingan bola jaring peringkat daerah serta pertandingan lompat jauh dalam majlis sukan sekolah daerah Melaka Tengah. Selain itu, beliau turut menyertai pertandingan public speaking peringkat negeri, pertandingan Scrabble peringkat negeri, dan pertandingan choral speaking peringkat negeri. Beliau juga menyumbangkan tenaga dalam persembahan nyanyian di festival Madani. Selain itu, beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan agensi luar seperti perkemahan beruniform peringkat sekolah, gotong royong madani, program khatam Al-Quran, dan program minda sihat hentikan stigma. Keaktifan yang ditunjukkan olehnya telah melayakkan beliau terpilih sebagai tokoh kurikulum perempuan. Maka dengan itu, anugerah tokoh kurikulum perempuan ini diberikan kepada adik Diana Sofia binti Zainul Izzah. Dijemput ibu bapa yang hadir untuk sama-sama naik ke pentas bagi meraihkan adik dan Sofia. Silakan. Berikan tepuk tangan buat penerima anugerah tokoh kurikulum perempuan. Tahniah diucapkan. Baiklah. Murid ini telah dilahirkan pada 7 Oktober 2013 di Hospital Besar Melaka. Merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Babanya, Encik Hassan bin Hamid, merupakan peniaga mi yang terkenal di Tentera Melaka. Manakala ibunya, Wan Suryati binti Masri, seorang suri rumah. Hobinya adalah bermain bola sepak, manakala cita-citanya adalah menjadi seorang juruterbang. Murid ini mengganas beberapa jawatan penting di sekolah seperti bendahari pengawas, pengerusi penganggap, bendahari Kelab Pencegahan Jenayah dan AJK permainan bola sepak. Dalam bidang kurikulum, murid ini telah mewakili sekolah dalam pertandingan bola sepak peringkat daerah. Beliau juga telah menyertai acara balapan 100 meter, 200 meter dan pertandingan lompat jauh di Majlis Sukan Sekolah Daerah Melaka Tengah (MSSD). Beliau turut menyertai pertandingan merentas desa peringkat negeri serta pertandingan bowling peringkat negeri dalam kejohanan olahraga tahunan sekolah yang diadakan pada bulan Julai 2025. Beliau telah merangkul 5 pingat emas dalam acara lari 100 meter, 200 meter, 4 kali 100 meter, 4 kali dan lompat jauh. Kejayaan beliau tersebut sekaligus melayakkan beliau dinobatkan sebagai olahragawan sekolah bagi tahun 2025. Selain itu, beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan agensi luar seperti kursus kepimpinan pemimpin muda 2025, perkemahan beruniform peringkat sekolah, gotong royong madani, program khatam Al-Quran dan program minda sihat hentikan stigma. Minat dan semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh beliau telah melayakkan beliau dipilih sebagai tokoh kurikulum lelaki. Dengan itu, anugerah tokoh kurikulum lelaki ini diberikan kepada adik Ahmad Fakhruddin bin Hasan. Majlis dengan penuh takzimnya menjemput kedua ibu dan ayah untuk naik bersama-sama ke atas pentas, bersama-sama menjayakan kejayaan anak yang disayangi.
Kita teruskan ke anugerah tokoh berikutnya, yaitu anugerah tokoh sahsiah terpuji perempuan. Tokoh ini telah dilahirkan pada 29 Mac 2013 di Hospital Besar Melaka, merupakan anak ketujuh daripada 8 orang adik-beradik. Bapanya bekerja sebagai buruh manakala ibunya seorang suri rumah. Hobinya adalah menyanyi dan cita-citanya adalah menjadi seorang asal. Dalam bidang akademik, tokoh ini telah mendapat tempat ketiga bagi kelas 6 integriti dan subjek terbaik pendidikan kesihatan. Tokoh ini juga menggalas jawatan sebagai Setiausaha Pengawas Pusat Sumber, Penolong Bendahari Kelab Doktor Muda dan AJK Pengangkat. Murid ini sangat aktif dan komited dengan tugas yang telah diamanahkan. Dalam bidang kurikulum, tokoh ini menyertai pertandingan bola baling peringkat daerah, bola jaring peringkat daerah dan pertandingan choral speaking peringkat negeri. Beliau juga telah menyertai pertandingan 4x100 meter, 4x200 meter dan lari berpagar dalam MSSD di UTM Melaka. Selain itu, beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan agensi luar seperti perkemahan beruniform peringkat sekolah, gotong royong madani, program khatam Al-Quran dan program minda sihat hentikan stigma. Dari segi keterampilannya, murid ini rajin membantu guru-guru dan sentiasa menyantuni guru-guru. Beliau juga telah menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas dengan baik. Dengan ini, anugerah tokoh sahsiah terpuji perempuan diberikan kepada anak Encik Kurmin bin Abdul Karim dan Puan Rahimah binti Bunta, iaitu adik Nur Solehah binti Kurmin. Dipersilakan kedua ibu dan ayahnya untuk naik ke pentas bagi sama-sama meraihkan kejayaan anak itu. Dipersilakan. Tahniah dan berikan tepukan buat penerima anugerah tokoh sahsiah terpuji perempuan. Baiklah. Anak kepada pasangan guru Encik Tuan Muhammad Fakhrul Razi dan Tuan Siti Nurhanis binti Hamidan ini telah dilahirkan pada 18 September 2013 di Hospital Serdang. Merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Hobinya adalah menunggang basikal, manakala cita-citanya adalah menjadi seorang arkitek. Dari segi akademik, beliau telah mendapat mata pelajaran terbaik bagi mata pelajaran pendidikan muzik. Murid ini juga menggalas jawatan sebagai ketua kelas 6 integriti, Setiausaha Kelab Doktor Muda, Setiausaha Olahraga dan AJK Penangkap. Dalam bidang kurikulum, beliau telah menyertai pertandingan bowling peringkat negeri dan pertandingan catur peringkat sekolah. Dalam kejohanan olahraga peringkat sekolah, beliau telah mendapat tempat ketiga dalam acara 100 meter. Beliau juga telah menyertai acara 4x100 dan 4x200 meter. Selain itu, beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti perkhemahan beruniform, gotong royong madani, program khatam Al-Quran dan program minda sihat hentikan stigma. Dari segi keterampilannya, murid ini rajin membantu guru-guru dan sentiasa menyantuni guru-guru. Beliau juga telah menjalankan tugasnya sebagai ketua kelas dengan baik. Dengan ini, anugerah tokoh sahsiah terpuji dianugerahkan kepada Muhammad Fayyad bin Muaz bin Tuan Muhammad Fakhrul Razi. Dipersilakan ayah dan bunda untuk mengirim
Hendaknya berada di atas pentas menerima anugerah tokoh sasiah terpuji lelaki. Baiklah, sampailah kita kepada anugerah tokoh murid tahun 2025 perempuan. Tokoh ini dilahirkan pada 27 April 2013 di Hospital Pekan Pahang. Beliau merupakan anak kepada Encik Hasrul bin Rahim dan Puan Hamizah binti Muhammad Azali. Beliau merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik. Hobinya adalah memasak dan cita-citanya ingin menjadi seorang peguam. Dalam majlis apresiasi kecemerlangan kali ini, beliau telah mendapat kedudukan tempat kedua dan mata pelajaran terbaik bagi subjek sejarah. Murid ini juga sering mendapat keputusan cemerlang dalam bidang akademik. Tokoh ini menggalas jawatan penting di sekolah iaitu Ketua Penolong Pengawas, Bendahari BBSM, Setiausaha KPJ dan Pengurusi Bola Jari. Beliau juga telah dianugerahkan sebagai tokoh proaktif pengawas sekolah. Beliau juga telah dianugerahkan nilam iaitu anugerah 4 bintang. Dalam bidang co-curriculum, murid ini telah menyertai bola baling peringkat daerah dan bola jaring peringkat daerah. Beliau juga menyertai pertandingan choral speaking Sekolah Rendah Negeri Melaka. Selain itu, beliau juga menyertai pertandingan khas peringkat daerah. Beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan agensi luar seperti kempen internet selamat, perkemahan beruniform peringkat sekolah, gotong royong madani, program khatam Al-Quran, program minda sihat, hentikan stigma. Kewibawaan dan ketokohan yang ditunjukkan oleh murid ini telah melayakkan beliau menerima anugerah ini. Dengan ini, anugerah tokoh murid perempuan dinobatkan kepada adik Nadia Khairina binti Hasrul. Dipersilakan kedua ibu dan ayah untuk naik ke pentas bagi meraihkan adik dia. Dipersilakan. Berikan tepukan buat Nurdia Kasrina binti Hasrul selaku penerima anugerah tokoh murid perempuan. Anugerah tokoh murid tahun 2025. Saya bacakan sedikit pencapaian beliau. Tokoh ini telah dilahirkan pada 1 April 2013 di Hospital Ismail Johor Bahru. Beliau merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik. Bapanya seorang pengurus syarikat Eureka Senyum Berhad, manakala ibunya seorang guru. Dalam majlis apresiasi kecemerlangan kali ini, beliau telah mendapat kedudukan mata pelajaran terbaik bagi subjek sains dan pendidikan seni visual. Tokoh ini menggalas jawatan penting di sekolah iaitu sebagai Ketua Pengawas Sekolah, Pengerusi Tunas Kadet Remaja Sekolah, Pengerusi Kelab Pencegahan Jenayah.
Dalam bidang co-curricular, murid ini telah menyertai acara lompat tinggi dan lari berpagar 100 meter lelaki bawah 12 tahun dalam MSSD di UTM Melaka. Beliau juga telah menyertai pertandingan bola baling peringkat daerah Melaka Tengah. Tokoh ini juga telah mendapat johan bagi pertandingan Agro Madani, iaitu membina mereka bentuk sistem madani di Karnival Tibet peringkat kebangsaan. Selain itu, beliau turut menyertai pertandingan Reka Cipta Madani, program susu sekolah-sekolah negeri Melaka. Beliau juga menyertai pertandingan Para Speaking Sekolah Rendah Negeri Melaka dan berperanan sebagai konduktor pasukan. Pada kejohanan olahraga tahunan kali ke-46, beliau telah diberi amanat sebagai Ketua Pembarisan Kejohanan Sekolah. Pada program khusus kepimpinan pemimpin muda bersama GMG Consultant Malaysia, beliau telah mendapat anugerah peserta terbaik lelaki. Beliau juga aktif menyertai program-program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan agensi luar seperti perkhemahan, badan beruniform, gotong royong madani, program khatam Al-Quran, program minda sihat dan dikan stigma. Kewibawaan dan ketokohan yang ditunjukkan murid ini telah melayakkan beliau menerima anugerah ini. Dengan itu, anugerah tokoh murid lelaki diberikan kepada anak Encik Ahmad Karuzi dan Puan Nur Zila, iaitu adik Ahmad Abid Hamzah bin Ahmad Karuzi. Dipersilakan ayah dan bunda untuk berada di atas pentas sama-sama meraihkan anugerah tokoh murid. Tahniah. Senyum. Adit, senyum. Tahniah, berikan tepukan buat adik Ahmad Abid Hamzah bin Ahmad Karuzi. Kecil-kecil sini pagi orangnya, namun pencapaian amat membanggakan. Baiklah. Sebagai tanda ucapan terima kasih pihak sekolah kepada yang berusaha, Puan Para Wahidah binti Abdul Wahab, majlis dengan itu menjemput Cik Mahmud bin Mariadi bagi menyampaikan cendera hati. Sabar, kita dah hujung dah. Mohon maaf. Terima kasih Yang Berusaha Puan Para Wahidah binti Abdul Wahab atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah kepada barisan tokoh sekolah kebangsaan Limbungan. Hadirin yang dihormati, selesai sudah majlis apresiasi